Okay, hai. Okay, ni adalah perjalanan aku nak balik ke Kelantan, Shah Alam, Kelantan, Masham, Kelantan. Okay, inilah suasana berada di highway. Okay, aku selfie dah kejap lama now. Pergi tandas tarik nak apa semua, settle apa yang patut dulu kan sebelum ada jam. So yang ni dah nak sampai, tak ada nak sampai sangat. Area Terengganu, Kuala Terengganu, macam tu lah kot lepas tu suasana dia balik-balik tu terus pergi Sukno, kakak aku ajak, so pergilah. Yang ni je lah yang kita order. Ada banyak lagi kalau korang nak tahu, tapi biasalah duit tak tebal, tapi belagak nak makan kafe-kafe. Inilah suasana kedai dia. Ini makanan yang kita order, ini aku makan. Memang aku makan lah. Yang ni dia punya cover ni sedap gila, sumpah kacik orang kata. sedap sangat-sangat. Kalau nak makan untuk family ke apa, boleh try yang ni. Okay, tengok tu. Kak memang kak makan kak sekali tu boleh masuk semua. Inilah anak-anak saudara aku. Tak lupa juga tak kena tinggal pula tepi jalan ni okay. Lepas tu yang ni aku lupa lah nama dia, red velvet apa entah. Okay, so aku try, not bad jugalah, tapi aku lebih suka croffle tadi lah. Sedap, serius sedap gila weh. Yang ni sedap juga, tapi atas orang jugalah kan. Macam aku bagi 8/10. Tapi nikmati jugalah, sebab kita beli mahal-mahal kan. Tak nak makan, takkan nak buang pula kan. Tapi sedap lah. Okay, ni pula air dia, latte caramel latte. Batuk pula. Boleh tahan, nak baik juga. Aku bukan coffee lover, so boleh lah minum, tapi kena extra pump tu lah. Yang ni pavlova, nak baik juga. Aku bagi berapa ya, tengok aku makan dulu sedap ke tak. Boleh lah dalam 9/10. Okay. Sedap. Okay, next aku lupa lah nama dia apa. Lupa. Tapi yang ni dia rasa kopi sikit. Aku ingatkan macam sebelum ni aku order, cuma yang ni lupa lah dia punya ni. Okay, yang ni biscuit latte. Bye bye.